Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, pada hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua satu video untuk cara-cara mengukur saiz kopiah muzakir. Sallu ala Nabi. Okey, yang pertama sekali yang kita perlukan adalah tali pengukur ni. Tali pengukur ni kita boleh dapatkan di kedai hardware ataupun di mana-mana kedai DIY lah. Dia punya bentuk macam ni. Okey, ini adalah tali pengukur yang akan kita gunakan untuk mengukur kopiah. Dia ada dua ukuran lah. Satu dia inci, satu lagi dia sentimeter. Okey, jadi untuk ukur kopiah ni kita akan gunakan inci. Yang pertama sekali kita lilitkan tali pengukur ni kat kepala kita. Pastikan dia punya ukuran ni betul-betul dekat tengah-tengah dahi korang lah. Okey, lepas ukur kita akan dapat saiz ukuran yang sebenar, iaitu 22.5 macam saya ni. Ukuran kepala saya 22.5. Lepas tu kita akan ambil kopiah dengan tambahkan 0.5. Jadi saiz kopiah yang sesuai dengan saya adalah saiz 23 selepas ditambahkan 0.5. Tadi ukuran kepala saya adalah 22.5, selepas ditambahkan 0.5 jadi 23. Ini adalah saiz ukuran untuk saya pakai lah ni. Okey, selepas ukur kopiah tadi, kita akan dapat saiz ukuran yang sebenar. Jadi untuk sesiapa yang kurang jelas boleh baca penerangan di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.